Orang cuba buka profil aku. 13 video yang paling latest, view 3,000, 4,000 setahun. Konsisten buat video. Tapi like, comment, save tak ada lah korang. So bila kita fokus dan konsisten suatu perkara tu, insya-Allah ada jalannya nanti. Sama juga macam mana gaya kita untuk kerja-kerja headlamp ni je korang ya. Macam biasa, Mercedes tak tahu datang mana, belum interview lagi customernya. Dalam tempoh masa 4 bulan, bermula harga RM70, RM100 dan kini RM120. Tunggu sikit hari lagi lah. Takkan nak letak RM120 kalau dah hasil aku power. Kita tengok apa yang berlaku kalau ya tim akan melakukan kerja headlamp. Aku penat menjadi layak untuk mereka, tiada bahu untuk bersandar. Dia kena konsisten, jangan sekali-sekali bayar act. Bila konsisten ada, confident level akan rasa power. Jadi beginilah cerita dia untuk headlamp coating untuk Mercedes berwarna hitam. Kiri dan kanan datang Aloya.